Ready untuk 3,372 km perjalanan? Sis bawa korang dengan Suzuki V-Strom 250. Dari Shah Alam jam 11.58 malam hari Jumaat dan tiba di Changlun pukul 6.20 pagi untuk solat di Masjid Al-Muhajirin pada hari Sabtu 31 Mei 2025. Ngam-ngam pukul 7, kita orang masuk Bukit Kayu Hitam dan melepasi Immigration Malaysia. Pada 7.28, kita orang dah berada di Sado Border Checkpoint dan selesai pada jam 7.58 di Custom Declaration. 6.58 waktu tempatan atau 7.58 waktu Malaysia, kita bermula di Pekan Danok macam biasalah. Masuk Thai ni guys, tak ada tips. Yang penting tak kena tahan polis. Itu je. Nak laju ke, nak slow ke, nak langgar peraturan ke, semuanya terpulang pada insting masing-masing. Yang kena pun korang, bukan aku. Yang penting dokumen, borang putih korang tak tinggal atau hilang, insurans, lesen semua lengkap supaya tak menyesal kemudian hari. Buat masa sekarang, Thailand tengah upgrade jalan dari Sado, Hat Nyai menuju ke Bangkok. So, banyak lencongan dan trafik akan menjadi lebih perlahan. Laluan persekutuan di Patalong membawa ke Mat Chai ini sebenarnya selesa. Dalam tempoh setahun dua, pastinya akan lebih cepat perjalanan korang nanti. Cumanya, laluan ni lebih banyak transporter besar macam lori dan truk berbanding kenderaan personal. Jalan raya di negara Thailand ni memang sis puji ya. Free tapi jalannya cantik. Jarang-jarang sekali kita jumpa jalan rosak. Dan kalau perasan, setiap selekoh pattern jalannya bercorak kasar supaya korang tak boleh memecut dan automatik akan perlahankan kenderaan sebab boleh rasa tayar kenderaan tu lari. So, kita punya next checkpoint ialah Route 41 Cowboy Town yang berada di Jalan 41 Patalong menuju Nakhon Si Thammarat. Sejauh 157 km daripada sepadan dan mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk kelajuan 100 km per jam. Route 41 Cowboy Town ni menang dekat OOTD je lah Jah. Makan dia boleh lah. Pricey pula tu. Tempat beraircon sempit. Kalau konvoi datang masuk, memang petak lah korang duduk kat luar. Kemahin berdenting panas je. 2 jam kita orang dekat situ sebab laki aku dah barai. Maklumlah non-stop kot. Nak kena capai Campon pula tu ada 378 km lagi woi. Rasa nak mati. Masuk je Campon bagus tak hujan, tak lebat tapi konsisten. Nak tak nak kena sarung baju hujan. Cuaca belah pantai ni memang super panas, menggigit kulit. So kalau hujan memang lega lah. Cuma bila tak hujan dia menguap panas pakai baju ni. Menghala ke Sri Campon Hotel ni kita orang ambil masa 10 jam juga nak sampai sebab bawa slow. Energy burn out teruk tapi tekad kena teruskan juga ke hotel. Kemudian first fill up tank di Chang Wat Nakhon Si Thammarat lebih kurang 280 baht. Suzuki V-Strom 250 dia full tank boleh pergi 350 tapi sis ambil 300 km so bajet akan isi sebanyak 10 kali dalam Thailand. Lebih kurang 3,000 baht kena allocate untuk duit minyak saja. Inilah antara salah satu pemandangan yang korang boleh dapat lihat dekat dalam Thai. Kenderaan dia, kenderaan berat, pelik-pelik, macam-macam dia orang boleh buat dan macam-macam dia orang boleh bawa. Tapi tengok langit guys. Baru je lipat balik. Aduhai. Aku yakin. Tak apa? Buat ada buat halal tu. Naik ke utara akan lebih banyak kenderaan berat guys. So kena perlahan dan hati-hati sebab ni ada banyak lencongan. So masa ni kita orang ada lebih kurang 5 jam lagi perjalanan untuk sampai ke hotel. So kita berhenti dulu solat jamak takhir dekat Anyamatul Islam Tachana Surat Tani. Selesai solat, kita orang terus menuju ke Campon.
Laluan masuk menuju ke Pekan agak sunyi dan sempit. Kita orang tiba jam 10 lebih, lebih kurang pukul 11 lebih waktu Malaysia. Kedai-kedai dan gerai pun dah habis operasi. So, agak lewat lah. Barai teruk. Lepas tu nak fikir besok nak gerak pagi sebab kita punya perjalanan seterusnya mengambil masa lebih kurang 18 jam atau 600 km. Jauh guys, sebabnya kita kena tempuh bandar Bangkok yang agak sempit dan perlahan. Kita jumpa Abang Melayu cakap Melayu dengan Thailand. Hari kedua, lepas tengah pagi, kita orang gerak keluar dari Champon menuju Prachuap Khirikan. Singgah Salim Muslim Halal di Rut 4 Tapsakeh Distrik, Prachuap Khirikan, Hala Selatan. Kita orang jumpa Encik Amis keluarga, orang Thai Patani, boleh berbahasa dan baru balik bercuti di utara Thailand. Alhamdulillah, makan free lah kita orang. Moga murah rezeki Encik Amis. Settle makan, kita orang terus sambung ride. Bila kita travel ni kan, sebenarnya ada aja benda-benda remeh yang berlaku dan kita kena hadap. Macam contoh tertinggal soket. Masalah kecil tapi agak mengganggu perjalanan. Dan paling tak cerdik bila kau buat keputusan gila untuk berpatah balik sejauh 40 km menuju Prachuap Beach. Rehat dan charge penuh semua gadget dekat area situ sebelum gerak semula pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Bila ujian atau halangan berlaku dalam pengembaraan suami isteri ni, memang kena banyak-banyak bersabar. Sentiasa ambil positive side supaya tak broken mental, tak drop mental untuk jaga energi. 23 tahun perkahwinan ni bukan satu kayu ukur untuk kita rasa kita dah kenal pasangan. Jadi inilah saat dan masanya untuk kita kenali lebih dalam tahap keupayaan seseorang. So dari situlah kita boleh belajar dan faham. Tanpa ujian ni kita tak tahu pun. Dan kita akan anggap semuanya macam normal. Ini bukan buruk pasangan tau. Ini cara aku counter situasi. Sebab silap tu kadang-kadang datang dari diri sendiri. Kan tiba-tiba masuk pula slot rumah tangga. So berbalik kepada rut yang panjang, jauh dan memenatkan. 6.30 petang kita orang dah gerak dah. Tapi pukul 7 tu baru betul-betul masuk laluan utama. Rut nombor 4. Dan menunggang sejauh 408 km. Lebih kurang 8 jam. Atas map lah. Bergantung juga pada kelajuan dan kekerapan berhenti. Total dari Champon ke Pattaya City ni cuma 600 km je. Tapi bila kau underestimate perjalanan, memang sendiri mau ingat lah babe. 16 jam atas jalan. Kau rasa? Mengembara dalam negara Thailand dari selatan menuju pusat bandar besar Bangkok ni bukanlah satu perjalanan yang mudah, apatah lagi ingin menjejakkan kaki ke Pattaya City sebab kita memerlukan tenaga dan pace yang konsisten untuk sampai destinasi mengikut jadual. Jika ketahanan sedikit rendah, boleh panjangkan waktu perjalanan korang. Masa ni kita orang baru je lepas berhenti rehat di hentian sebelah Tap Thai, Hua Hin District dan jam dah menunjukkan pukul 9 malam. Ada lagi 400 km kalau tak silap dan kita orang masih lagi berfikiran positif. Which is sangat baguslah untuk mengekalkan momentum dan juga tenaga dan juga mental dan juga emosi. Padahal asyik dah tengok jam. Lama lagi nak sampai weh. Jauh lagi nak menghadap ni. Aku sentiasa mempersoalkan diri. Apa salah aku tak memilih untuk berhenti atau check in dekat area-area sini? Otak dah mula berlawan-lawan cakap lah antara satu sama lain. Jangan ditanyalah rider. Rider tengah koyak. Tambah pula anak call tak berhenti-henti. Tayar kita pancit lah apalah. Jadi dia bertambah-tambah lah kan. Perasaan tu bercampur baur, bergolak. Tapi memanglah orang kata satu pengalaman yang sangat berharga. Ini belum salah jalan lagi tau. Belum masuk jalan yang betul. Berapa kali salah jalan dah. Dah berapa kali dah masuk tol. Ni kita cuba keluar daripada laluan yang bertol. 3 kali kita orang salah masuk. Terpaksa zoom in map untuk tengok jalan tanpa tol. Lepas tu elak gunakan map untuk guide kita orang keluar dari Bangkok. Guna cara manual lah, zoom in zoom out road tu. Dan boleh pula kita orang terpatah balik. Masa tu dah jam 2.40 pagi. So terpaksa U-turn semula dan ikut laluan paling kiri seiring dengan Rama 2 road. Kemudian
Kita orang menjajah lagi sebab laluan highway terpisah. Tapi jumpa juga laluan biasa seiring dengan Bana Chonburi Expressway. Boleh kata kita orang trauma jugalah. Risau ada polis je dengan kita orang dah penat. Lepas tu otak ni kan dia dah tak boleh, dia tak cekap dah. Ada hikmahnya juga kita orang ni lambat. So masuk Bangkok pada waktu off traffic pukul 1.30 pagi hingga 2 lebih macam tu. So tak adalah serabut sangat dengan terpusing sana terpusing sini. Cuma dia punya traffic light lah kan dekat-dekat. Lepas tu kita rasa kena tunggu, nak langgar takut. Tapi apa-apa pun, aku tunjuk kat korang jalan bertol dia. Tengok ni yang seiring ni one off toll. So kalau termasuk jalan ni okey je sebenarnya. Asalkan korang exit dekat depan. Jangan sampai rumah tol dia jenuh nak pusing melawan arus. Satu lagi macam plus. Masuk-masuk je korang jumpa rumah tol. Yang ni ada polis standby. Dia tak adalah marah. Cumanya paling buruk pun korang kena whistle je. Suruh patah balik. Ini bukan untuk menakutkan orang yang tak pernah sampai tau. Ini pengalaman kita orang sebagai rider tua. Adik masuk sama saing dan dia lagi laju daripada kita orang. Paling hebat, dia ni first time keluar negara dan first time ride luar daripada Malaysia. Tapi dia kata, okey je, senang je nak sampai ke Pattaya City tu. Kita orang je yang cacat marba. Sis memang tabik hormat lah dekat adik. Dia kan bukan sekadar sampai ke Pattaya City, malah sampai ke Chiang Mai. Dan lengkap pula tu 4,088 kona dalam masa 16 jam. Dan motor dia pakai hanyalah skuter 250. Jadi tak bolehlah nak kata dia pakai motor berkuasa tinggi. Tidak. So kesimpulannya setiap orang tu tak sama. Itu je. Tak sangat right. Boleh kejap lah. Cari jajan sikit. 24 jam. Hari ni 24 jam tak tidur. Baru dah sampai dah Chonburi. Tapi ada lagi 66 kilo. Pukul berapa sekarang? 3.34 pagi. Waktu Malaysia pukul 4.34 pagi. Nak pergi bilik air jap. 66 km tu macam 600 guys. Azab dia. Tak tahulah. Tapi macam mana pun kita orang berjaya sampai ke destinasi yang dirancang. Ride terjauh Shah Alam Pattaya City. So rehat sehari lagi di sini sebelum kita orang akan sambung ride semula menuju ke selatan iaitu Prachuap Khiri Khan, Surat Thani, Krabi, Satun dan ke pangkal jalan Shah Alam. So, kita akan tamat di sini. Jumpa di next trip. Terima kasih kepada yang sudi menonton video ini sampai habis. Ini semua hanyalah sekadar pengalaman peribadi. Tidak ada terkait dengan sesiapa pun. Okay? Bye. Assalamualaikum.